So kita nak salahkan siapa ni? Pemilik kebun. Oh, salah. Anggap dia. Kami sekarang berada di ladang YA Harum Manis dekat Chupeng, Perlis. Perlis ni kalau kita cakap pasal industri pertanian dia memang Harum Manis lah yang paling duduk atas sekali sebab ini buah yang paling premium. Nak tahu berapa premiumnya dia? Contoh kita tengok harga dekat sini. Untuk buah grade A, harga jualan dia RM130 untuk 3 kilo saja. Sebab buah ni memang betul-betul susah nak jaga. Super susah. Kalau kita dengar orang dia cerita macam mana nak jadikan buah ni sampai boleh makan. Daripada tanam, jaga dia sampai boleh makan. Sangat-sangat complicated lah. Mungkin 5 hari 5 malam khusus tu tak habis. Just untuk tahu je. Apa lagi nak tanam dia dengan berkaitan cuaca, dengan racunnya, dengan kulatnya, dengan bajanya apa semua memang sangat complicated. Tapi tempat ni bagus. Kalau anda nak datang, bawa family, bawa anak-anak kecil, nak belajar tentang pertanian, tentang Harum Manis especially, memang boleh datang sini. Memang sebenarnya saya sangat kagum. Okey, lepas tu kalau sampai 8 minggu kita akan buka cek. Okey, kita buka cek, kita tengok buah dia ni, okey, dia memenuhi tak kriteria dia. So yang ni tak boleh petik lagi sebab dia masih ada lagi kerutu-kerutu, biji-biji ni masih ada lagi. Yang ini dia tak kering lagi. Walaupun dia membesar, nampak kita dah saiz besar tapi dia tetap tak boleh harvest lah. So dia tak boleh harvest, kita akan sarung balik dan kita akan tunggu balik dalam masa beberapa minggu atau beberapa hari. Siapa yang tahu tu? Siapa yang ada ilmu? Bahagian apa memang dia tahu dah sebab kita ada bagi khusus kat dia dah. So, yang ni mungkin dalam masa 2 minggu ataupun 20 hari lagi baru boleh harvest. Baru boleh petik. Lepas petik petik tu kena peram dulu. Petik kena peram dulu. Berapa hari? Kita cuci, kita proses apa semua, kita basuh, kita peram, kita ambil masa dalam 3 ke 6 hari. Baru boleh makan. Baru boleh makan. Oh. Tengok ada kerja lagi. kosong tak? Yang bahagian test tu, bahagian test makan. Itu kena gusur 2 seminggu baru boleh. Baru boleh test. Nak rasa break dia berapa, kan? Aroma dia macam mana. Barulah kita boleh cakap, oh ini betul-betul harum manis, yang pure harum manis. Oh macam tu. Sebab tu dia mahal. Betul dia mahal, susah. So yang ni kenapa ni tak balut? Kita tak balut sebab kita dapati dia dah rosak. Kawasan ni hitam ni dia kena sangat kulat. Kulat. Maknanya buah ni masa dia membesar kecil kita tak jaga dia dengan betul. Itulah. So kita nak salahkan siapa ni? Pemilik kebun. Oh. Salah. Anggap dia. Gari dia. Nak terus makan dekat sini pun boleh atau anda nak beli barang-barang yang berasaskan harum manis. Biasa kita makan je mangga ni kan. Sebenarnya harum manis ni juga menghasilkan produk-produk lain. Contohnya dia ada sos harum manis, mangga harum manis, apa ni jam harum manis ni, kuih ni, kunyit lemon ada, sos salad, kunyit susu harum manis, semua ada. Benda berasaskan harum manis. Tapi ingat satu, jangan makan harum manis dengan cheese. Itu bid'ah.